Daripada ada arash, ada makhluk? Ada. Atas daripada arash, ada lagi makhluk? Tak ada. Tak ada tu kita menamakan Adam. Arash itu makan. Kemudian atas pada arash ada lagi makhluk? Tak ada. Tak ada panggil apa syarat? Al-Adam. Ayo. Arash itu makan tak? Makan. Faham apa terkib? Makan al-Adam. Kita orang pakai hadis, dia tak pakai hadis. Soalah bucu lain-lain. Heran tu. Kita dalil kita Quran hadis dalam masalah pegang ni. Ya Quran pakai hak mutawat itu pakai hak qata'i. Patu hak qata'i benar-benar tu. Otak dia. Otak dia tu hak tu qata'i benar-benar. Arash itu makan tak? Makan. Faham apa terkib? Makan al-Adam. Kita dalil kita Quran hadis dalam masalah pegang ni. Arash itu makan tak? Makan. Faham apa terkib? Makan al-Adam. Ya Quran pakai hak mutawat itu pakai hak qata'i. Patu hak qata'i benar-benar tu. Otak dia. Otak dia tu hak tu qata'i benar-benar. Arash itu makan tak? Makan. Faham apa terkib? Makan al-Adam. Ya Quran pakai hak mutawat itu pakai hak qata'i. Patu hak qata'i benar-benar tu. Otak dia. Otak dia tu hak tu qata'i benar-benar.